Jadi hari ni kita nak tengoklah pokok-pokok yang dah tanam ni kan. Tengok tomato sikit. Tomato pun alamak ini gaya macam kena sana orang ulat ni. Aduh, kena cari ulat ni. Okay, yang buah-buah lain pun ni pun kena gigit. Aduh, ni pun kena juga. Mana ulat ni, kena cari ulat dah rasanya. Pokok tomato ni memang aduh, sayang betul. Ni pokok tomato cherry. Okay, tomato cherry. So yang ni macam ni lah. Dia tanam dalam ni je. Dia memang tak suka air banyak. Jadi kalau tanam pokok cherry tu jangan, tomato cherry tu jangan air banyak lah. Jangan letak piring kat bawah. Pasu tu bila siram je biar air tu terus lepas. Kalau tak nanti akar dia akan rosak lah. Okay, masuk kita tengok dulu. Macam ni ya. Okay. Alamak, ni ulat dia mencari ni. Buang mana entah. Sayang pula buah kena macam ni kan.